Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azin Syafina daripada kelas 2T. Hadirin yang dihormati, pernah tak kita rasa hidup kita hambar sama sahaja dari hari ke hari? Bangun, pergi sekolah, balik, ulang semula, tanpa rasa apa-apa. Saya juga pernah rasa begitu, sehinggalah saya sedar satu perkara penting. Kita sebenarnya perlukan passion atau motivasi. Motivasi bukan sesuatu yang besar dari awal. Kadang-kadang, ia bermula dengan langkah kecil seperti cuba aktiviti baru, belajar kemahiran baru atau bantu orang lain. Kenapa motivasi penting? Sebab motivasi adalah api yang menyuluh jalan kita. Api yang buat kita berusaha walaupun penat. Api yang buat kita terus walaupun gagal. Tanpa motivasi, kita mudah putus asa. Dengan motivasi, kita boleh capai perkara yang kita tak pernah sangka. Namun, ramai orang takut untuk ikut motivasi mereka sendiri. Takut gagal, takut pandangan orang lain, takut tak cukup bagus. Padahal, orang berjaya bukanlah yang sempurna, tetapi yang berani bertindak dahulu. Jadi, mulakan dengan perkara kecil. Jangan takut gagal dan dengar hati kita sendiri. Apa yang buat kita rasa hidup, apa yang buat kita rasa bersemangat setiap hari. Itulah motivasi sebenar kita. Hadirin sekalian, motivasi bukan tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang menjadi diri sendiri yang memberi makna. Jaga motivasi kita, gunakan ia sebagai panduan dan api yang membawa kita ke arah kejayaan yang kita impikan. Sekian, terima kasih.